Ada orang yang si mau nyimpan emas sebab dia takut nak bayar zakat emas. Sebelumnya save dulu video tu untuk rujukan kita orang. Kami ingin kongsikan hadis tentang zakat emas yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasulullah, kamu tidak wajib berzakat emas sehinggalah kamu memiliki 20 dinar. Maka apabila kamu memiliki 20 dinar dan telah cukup haulnya, bagi kamu zakatnya sebanyak setengah dinar. Hadis ni adalah rujukan para ulama gunakan untuk kita mengeluarkan kiraan pembayaran zakat. 1 dinar ni bersamaan 4.25 gram. 20 dinar bersamaan 85 gram. Zakat adalah setengah dinar. Bila cukup 20 dinar simpan selama setahun. Ini bersamaan 0.5 bahagi 20 kali 100, zakat 2.5% zakat emas. Jadi kita orang ada simpanan lebih 85 gram emas ataupun 20 dinar emas yang sudah dalam simpanan, dalam masa 1 tahun kita orang wajib bayar zakat 2.5% dari nilai semasa emas kita orang. Contoh cara kira, emas yang disimpannya bernilai 35,000 ikut kadar nilai semasa, maka jumlah zakat yang perlu dibayar adalah 35,000 kali 2.5% samaan 875 setahun. Bukan emas fizikal je yang dikenakan zakat, tapi emas dalam akaun emas JIP Public Gold pun, emas digital dan emas yang bentuk passbook, semuanya wajib bayar zakat mengikut syarat yang telah ditetapkan. Kita orang nak nyimpan emas di Public Gold dan jadi pembayar zakat emas, itu adalah caranya kita jadi mengeluarkan sedekah yang wajib. Dan pastinya kita nak bantu orang yang susah dengan hasil zakat kita. Kita orang boleh nanggap pin video 5 angka untuk mulakan simpanan emas ataupun sibuk biru kat libah ya. Jangan lupa follow dan komen untuk lebih banyak ilmu keuangan dan emas.